Kat sini susah sikit kalau nak pasang cermin yang tu kena drill tu kan. Hai, kita nak unbox barangan Shopee. Nak beli apa ini? Nak rasa cermin. Sebab rumah Skyway ni nak tak pasang lagi cermin kat bilik air. So kita belilah cermin sekecil yang boleh lekat dekat tiles. Sebab kat sini susah sikit kalau nak pasang cermin yang tu kena drill tu kan. Kena cari masa yang sesuai, nak kena minta kebenaran semua. Ina tak buat lagi yang tu. So mirror ni kita pakai suction cup je. Kecil je lah, boleh lah untuk beruk gigi. Nanti baru Ina pasang cermin yang proper. Okay. So dia punya mirror. So dia punya suction cup ni. Ni letak dekat tile. So this one dia punya mirror. Nanti suction cup ni, suction ni kita letak dekat tu, dekat tiles dinding. Lepas tu kita letak kat tiles dinding ni kan. Lepas tu masukkan dalam benda ni. Gitu.